Permainan tradisional sebenarnya sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat sejak zaman nenek moyang kita lagi. Permainan tradisional bukan sahaja sumber hiburan, malahan ia juga menjadi medium untuk masyarakat mengeratkan hubungan silaturahim. Walaupun hanya dipandang sebagai permainan di mata kasar, permainan tradisional sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang tersirat seperti kesabaran, tolong-menolong, kerjasama dan semangat kesukanan. Walau bagaimanapun, permainan tradisional makin dilupai dan makin kurang dipermainkan dalam kalangan masyarakat dari masa ke masa, terutamanya oleh generasi sekarang. Hal ini kerana generasi kini lebih memilih untuk bermain permainan video yang kurang menggunakan pergerakan berbanding permainan tradisional yang mengeluarkan peluh. Oleh itu, tugasan ini wajar dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperingati balik tentang permainan tradisional yang kian dilupai oleh masyarakat supaya dapat dipermainkan lagi oleh generasi yang akan datang dan tidak akan dilupakan kewujudannya. So, jom kita tengok permainan tradisional apa yang ada di Malaysia. Hai semua, jadi permainan pertama kita pada hari ini ialah Tarik Upih. Korang tahu tak, Tarik Upih ni, dia sangat terkenal di kalangan masyarakat Melayu, terutama di kampung. Dan terutama sekali dekat negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dan permainan ini juga biasanya dimainkan oleh kanak-kanak. Tapi apabila ada majlis keramaian, permainan ini juga boleh disertai oleh orang dewasa. Dan nak main permainan ini senang saja dan kita memerlukan dua benda, iaitu upih sama ada daripada pokok pinang atau pokok kelapa dan pemain sahaja. Itu sahaja. Mari saya tunjukkan macam mana nak main tarik upih ni. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara-cara nak main tarik upih. Jadi mula-mula kita ada dua pemain, iaitu saya akan jadi penarik dan adik saya akan jadi penumpang. Itu adik saya akan jadi penumpang. Seterusnya, kita memerlukan barang-barang kita, iaitu kita memerlukan pelepah kelapa atau pelepah upih. Tapi untuk situasi ni saya tak ada pelepah upih, jadi saya akan guna pelepah kelapa. Iaitu saya ambil yang dah tua macam ni. Kalau dekat rumah ada yang ada pelepah upih, tu silakan guna pelepah upih. Dia lagi selesa. Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak main tarik upih ni. Hai semua. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara untuk main tarik upih. Jadi mula-mula kita punya penumpang. Mas agak hai. Akan duduk dekat sini, dekat atas gaul kelapa ni, dan saya penarik akan tarik. Okey, dia dah sedia rumah. Rumah pegang elok. 2, 2, 3 tarik. Okey, jadi masa itulah cara nak main tarik upih. Panas dia. Panas dia. Jadi, secara semudahnya ialah penumpang akan duduk atas pelepah kelapa dan penarik akan tarik sampailah ke garisan penambat ataupun mana-mana yang dia nak lah. Okey, sekian itu sahaja daripada section tarik upih. Hai, Assalamualaikum korang. Hari ni kita nak main tenteng. Korang tahu ke macam mana nak main tenteng ni? Tak tahu. Macam mana ni? Tak tahu. Macam mana? Hey, jangan risau. Saya boleh tunjukkan macam mana nak main dia, okey? Yeay! Permainan tenteng pula dipercayai berasal daripada permainan kuno masyarakat dunia yang dikenali sebagai hopscotch, iaitu bermain lompat kotak yang telah wujud sejak zaman Rom Purba lagi. Dari situlah ia tersebar ke pelbagai tempat dan mengalami pengubahsuaian mengikut budaya tempatan. Macam di negara kita dikenali sebagai tenteng, tapi kalau di Perancis diorang ada La Marelle, dan kalau di Hungary diorang ada Ugro Ishkola. Kali kita mestilah kena ada petak tenteng. Rumus dia kena ingat tau, macam rumus matematik tapi lebih simple. Yes. 1, 1, 2, 1, 2, 1. Ya, kita perlukan tanda.
Ada di saku saya iaitu batu. Kita akan gunakan ini sebagai petanda waktu kita main tenteng nanti. Saya tunjuk macam mana. Pertama sekali, pemain perlu baling penanda ke dalam kotak tenteng. Kemudian pemain akan lompat ke dalam kotak tenteng tapi mengelak petak yang mempunyai batu. Jom kita lompat. Bila pemain sampai semula ke kotak yang mempunyai batu, dia perlu kutip batu tersebut untuk menyelesaikan pusingan. Game. Assalamualaikum, hai semua. Hari ni saya nak cerita tentang permainan baling selipar. Korang tahu ke permainan baling selipar ni macam mana? Pernah main? Kalau tak tahu, mari saya ceritakan. Permainan baling selipar ni merupakan salah satu permainan yang sangat terkenal di Malaysia. Dan dipercayai bahawa permainan baling selipar ni asal usulnya datang daripada kawasan kampung di Pantai Timur, terutamanya di Terengganu dan Kelantan. Dipercayai juga bahawa permainan baling selipar ni lahir daripada masyarakat yang kreatif dan suka mencari hiburan dengan bahan yang mudah didapati seperti selipar getah. Sejak dahulu lagi, permainan ni memang akan dimainkan pada waktu petang, terutamanya di kawasan seperti padang dan halaman rumah. Korang tahu ke apa kelebihan main permainan ni? Mesti korang nampak macam, oh main budak-budak je main benda ni. Okey, sebenarnya permainan baling selipar ni dia dapat mengisi masa lapang kita, dapat mengukuhkan semangat berpasukan dan lebih membuatkan pemain tu tangkas dan cekap dalam pergerakan. Okey, kalau korang tak nampak lagi apa yang saya ceritakan ni, mari saya tunjuk macam mana cara nak main. Okey. Okey, untuk permainan baling selipar, rules yang paling penting adalah kita memerlukan 2 kumpulan. Okey? Ada grup pertama iaitu grup yang membaling selipar dan grup kedua iaitu grup yang mempertahankan selipar. Okey? Untuk permainan ni kita akan ada 2 kumpulan iaitu kumpulan 1 iaitu pembaling dan kumpulan kedua adalah yang mempertahankan selipar. Okey? Grup pertama akan membaling selipar ke timbunan selipar-selipar itu. Okey, 1, 2, 3. Okey. Jadi seorang pemain di bahagian pembaling ada dua peluang untuk membaling. Okey. Okey, sekarang kumpulan kedua boleh membaling selipar kepada kumpulan 1 dengan syarat balingan kumpulan kedua tidak boleh lari melebihi balingan dan kumpulan pertama perlu menyiapkan susunan selipar mereka. Dengan itu, kumpulan pertama sudah tersingkir dan kumpulan 2 memenangi permainan ini. Yeah. Sekiranya kumpulan pertama tidak berjaya meruntuhkan selipar, maka mereka boleh bertukar peranan iaitu kumpulan kedua pula yang membaling selipar ke arah timbunan selipar yang ditahan oleh kumpulan pertama. Okey, sekiranya kumpulan yang membaling dapat menyusun balik selipar seperti awalnya, maka kumpulan mereka menang. Yeay. Jadi kumpulan penyerang juga kalah. Okey, itu sahaja cara permainan Baling selipar. Bye.
Korang. Jadi, sekarang ni korang dah tahu kan macam-macam pelbagai permainan tradisional Malaysia yang menarik-narik. Jadi, melalui tugasan ni korang, kita dapat simpulkan bahawa Malaysia ni memang mempunyai pelbagai permainan tradisional yang menarik. Macam yang melalui video tadi kan, kita ada tarik upin, baling selipar dan juga tenteng. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa melalui kepelbagaian permainan tradisional yang banyak ini diperoleh daripada banyaknya adat resam dan juga kaum di Malaysia. Selain itu korang, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menambah pengetahuan kita tentang permainan tradisional yang ada di Malaysia. Sebab kita dari kecil mesti dah main kan permainan tradisional ni. Jadi apa salahnya kita menambah pengalaman baharu dan juga belajar lagi asal-usul dan keunikan permainan tradisional Malaysia ini. Jadi tak salah kan? Apa salahnya kita menambah ilmu baharu? Dan itu korang, saya berharap agar masyarakat muda terutamanya tidak melupakan keunikan dan juga keseronokan permainan tradisional yang ada di negara kita. Kerana apa korang? Kerana tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Jadi, jika bukan kita yang mempertahankan permainan tradisional Malaysia, siapa lagi nak bertanggungjawab terhadap benda ini, betul? Jadi, marilah sama-sama kita menghargai dan menyayangi permainan tradisional yang ada di negara kita. Baik korang. Dah. Okay. Dengan itu, saya berharap agar permainan Stop. Habis. Hei. Start lah. Untuk cara bermain, kita akan dapatkan pertolongan daripada bidadari ini. Wow! Komen yang bidadari. Go bidadari. Pertama sekali, pemain akan lontar batu ke dalam kotak tenteng.